Peniaga yang ingin kekal keuntungan dalam bentuk emas, tuan-puan boleh bermula serendah RM100 ataupun mengikut bajet tuan-puan. Alihkan keuntungan tuan-puan kepada simpanan emas, tuan-puan lebih mudah tuan-puan gunakan method account emas gap, sebab dengan method account emas gap, tuan-puan boleh menabung 24 jam dan harga emasnya akan berubah pada pukul 12 malam. Jadi tuan-puan habis berniaga, tuan-puan boleh alihkan keuntungan minimum tuan-puan mungkin serendah RM100 setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan di dalam akaun emas gap. Dan emas ni tuan-puan, kita telah pemaklum bahawa emas ini kalis inflasi dan keuntungan dia lebih daripada 10% setiap tahun. Dan emas ni tuan-puan, kita simpan adalah untuk simpanan jangka masa panjang, iaitu 2 tahun ke atas. Bila tuan-puan ada perancangan untuk membesarkan bisnes ataupun guna duit ataupun tabungan untuk rolling modal bisnes, tuan-puan boleh pajak saja emas ni di public gold dan tuan-puan terima duit untuk rolling bisnes, dapat keuntungan tuan-puan tebus kembali emas tuan-puan. Jadi untuk bermula dengan kaedah yang simple dan mudah, iaitu akaun emas gap, tuan-puan boleh like video saya, rujuk di profil saya, buat pendaftaran. Selesai pendaftaran, saya akan hubungi tuan-puan untuk bimbingan ilmu emas dan cara-cara tabungan emas di akaun emas gap. Assalamualaikum.